Geng, aku dah berniat dengan diri aku. Untuk tahun ni, aku nak puasa penuh. Dan aku berazam dengan diri aku nak berada dalam versi yang baru untuk diri aku untuk tahun ini. Amboi, cantik baju. Bukan kerja dengan kita orang ke? Haa. Apa keh pula pakai macam ni? Alah korang ni, aku nak bergaya sikit pun tak boleh. Ada yelah, jom kita bersiap. Ada jom. Keluar. Jangan lupa tutup lampu, tutup pintu, tutup hati. Jom. Kipli, bagi barang. Geng, aku nak bagi tahu ni. Tahun ni puasa kerana Allah Ta'ala. Aku puasa kerana pahala. Bukan sama ke? Iyalah. Sama tu. Sebab tu kita kena tu. Faham? Kalau macam tu tempat kita, kita ni. Bulan puasa nanti bazar banyak buka. Aduh, panasnya. Kalau aku tidur hari ni satu hari, batal tak puasa? Ni aku nak bagi tahu kau ni. Puasa kau tak batal, tapi pahala kau yang tidur. Dah, jom. Tapi kalau tidur satu ibadah, kalau niat yang betul, Kena niat dengan yang betul lah. Okey. Jom kita duduk dekat pokok tu dulu. Kipli, duduklah. Ada banyak perkara yang aku nak bincangkan ni. Aku niat tidur kerana Allah Ta'ala.